kalau tengok pada gaya berjalan dia macam powder. Oi, singgah tu. Ngapa jalan kaki? Honda tak ada? Sama nak cerita kau. Buat air powder. Air apa? Milo? Air Milo. Ni dia. Aku buatkan Milo tarik dengan jagung 2 batang. Jagung ni Baik tak? memang langkah kanan. Tapi macam ada yang kurang ni. Tak payah cakap lagi. Aku dah faham dah. Tunggu jap. Ia tidak faham budak ini ni. Ini kan? Dikau macam faham betul. Udah inilah sayang dengan Dikau ni. Memang bijak Dikau ni. Dari mana nak ke mana ni? Dari rumah. Tengah jalan tadi, dia hentam Honda putus rantai. Pasal lah udah mengongkah jalan kaki. Aduh, nak naik buat betih rasa ni lah. Udah nak pergi, nak minta upah angkat batu semalam. Nanti kau tahu tak rumah orang yang punya sabak ni? Kau tak salah rumahnya dekat tower ni. Tower tentang sini. Tentang sini. Tak jauh lagi. Dah siap dah bongkar batu semalam? Ada 150 keping lagi. Kenapa tak siap kan? Pinggang udunya macam nak terkehel lah. Tapi orang tu cakap tak apa-apa tinggal 160, nanti dia pakai lempo je kata dia. Kau ada plastik tak? Plastik buat apa? Ada lah, kau ambil dulu bawa ke sini. Cepat. Udah nak pergi lagi dah. Pandai. Kau belacan bawa plastik. Duduk sini dah. Aduh, udah nak naik nafas tu. Selamat lagi terlebih. Berarti dekat tower sini Kalau petang-petang ada orang ni, kalau tengah hari dia tak ada kerja. Minum lah. Minum. Manis. Aduh. Hari dah nak jam 6. Jam 6 dah? Sekarang tak ada orang. Tak apa betul gantai Honda powder ni. Ya. Udah suruh Okey. Tak apa-apa ini udah bawa balik aje lah. Udah bawa balik aje. Bawa balik? Udah tak makan sini ya? kenyang. Udah kenyang. Oh. Ini dapat juga orang rumah makan nanti. Udah pergi dulu. Tak apa-apa kan? Ya. Dikau ni salam cium tangan orang, bukan tangan dikau. Memang ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Memang langkah kanan. Dapat juga jagung 2 tungkah. Cukup kesal aku menyorai dia tadi.